Siapa yang paling rugi bila beli emas? Orang yang beli barang kemas untuk tujuan simpanan atau pelaburan. Untuk jawab soalan ni, mana lebih baik? Simpanan emas seperti ini ataupun membeli emas seperti gelang, rantai dan sebagainya. Jadi, barang kemas dijadikan khas untuk kaum wanita berhias, untuk dipakai, untuk dipamerkan, bukan untuk disimpan. Walaupun dalam jangka masa panjang, barang kemas tetap menguntungkan. Tapi, kita perlu tunggu waktu yang sangat lama untuk menikmati keuntungan tersebut. Kenapa emas 999 ini lebih menguntungkan dari sudut simpanan? Pertama, barang kemas dikenakan kos upah tukang yang tidak standard dan mudah dimanipulasi. Semua saya pernah membeli emas 916 berat dia 90 gram dengan kos upah sahaja sebanyak RM3,000. Walhal di Public Gold, kos upah ataupun kita panggil gold premium untuk gold bar 100 gram ini hanyalah RM70 sahaja. Kedua, spread value jauh lebih rendah untuk emas 999 iaitu di bawah 10% berbanding barang kemas. Spread value tertinggi 25 hingga 40%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat untung dari simpanan emas. Perhiasan, belilah barang kemas. Untuk simpanan, belilah gold bar ataupun dinar. Jadi jika anda berminat untuk dapatkan emas pelaburan 999 seperti ini untuk dijadikan simpanan, anda boleh rujuk pin video saya 4 langkah daftar ikon Public Gold.